rumah dekat dengan akses tol air keruh, nak memudahkan tuan-tuan berulang daripada highway. Kita ada satu projek dekat dengan Taman Tasik Utama Melaka. So inilah rumah dia. Okey, rumah dah siap, dah pun ready dapat CCC. Yang istimewa untuk unit yang saya nak jual ni, rumah dia facing open, berhadapan dengan taman yang telah sedia ada ni. Okey, memang dah siap. So jom kita tour dan masuk dalam rumah. Teres setingkat dekat dengan Taman Tasik Utama Melaka. Unit yang paling best saya tengok adalah unit yang berhadapan dengan taman permainan. Inilah unit dia ni. Yang ni ada 3 lagi unit berhadapan dengan taman permainan. Cukup nice, bukaan 20x70, 3 bilik, 2 bilik air. Jom kita masuk. Okay, so untuk rumah ni, kita punya pegangan adalah leasehold. Yang istimewa untuk rumah ni, terbuka untuk non-bumi. Okay, bumi lot boleh beli, non-bumi pun boleh beli. Okay, so ni punya bukaan dia 20x70. Ini adalah bahagian ruangan car porch untuk projek Taman Tasik Utama, teres setingkat 20x70. Okey, so untuk 2 kereta tak ada masalah. So ini adalah bahagian ruangan living area, dan sebelah kanan ni adalah bahagian master bedroom dan tandas. So, yang bestnya untuk rumah ni, kitchen dia berada di sebelah tepi. Kitchen dia pun boleh tahan besar. Dan yang best sekali, part bahagian belakang ni, kita ada yard. Okay, yang mana yard kita ada tile di bahagian tengah ni, dan separuh lagi ni ada tanah lebih handi di bahagian tepi. Okay, lepas tu belakang pun kita ada lagi living area. So kita ada 2 bilik lagi kat sini. Okay, bilik yang kedua, bilik yang ketiga lah, dan satu lagi tandas di bahagian sini. So kat sini ada beberapa unit yang available untuk non-bumi lot. Okay, kita ada 3 unit yang facing open dekat dengan taman permainan, dan kita ada juga 4 unit dekat area sana, dan kita ada lagi 2 unit dekat area sebelah sini, row ni. Okay, end dot pun ada lagi. Okay, so untuk dari segi harga, minimum adalah 330,000. Kalau tuan-tuan beli rumah dekat facing open ni, taman permainan, harganya adalah 342,390 ringgit sahaja. So untuk rumah ni, untuk permulaan tak ada dikenakan bayaran untuk booking. So yang mana berminat terus kontak saya, Faizal Hartanah, tekan link kat bio. Bye bye.